Sambut dah lah tak shampoo. Berkutu pula tu tepi lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang boleh duduk situ bah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jauhkan aku daripada gangguan syaitan-syaitan yang ada ni, ya Allah. Kenapa bah? Nanti abah bawa lari baju tu. Macam mana? Slip. Abah tadi nyanyi lagu kita slip kembar. Kita slip. Subhanallah Alhamdulillah Wala ilah. Siapa tak duduk diam memang setan banyak dalam badan. Aku tengah relax ni bah. Kenapa? Abang kalau aku tap kau jadi bang. Bukan tap. Ya geng. Abang tak panggil geng. Abang tak panggil. Dah jumpa tak lagu tu bah? Dah jumpa. Lagu apa bah? Lagu tap tu bah? Tajuk lagu DST12. Aku masih mencintaimu. Aku masih sayang. Aku masih Nyanyi sayang. sikit bah, nyanyi sikit. Papa Tetan Nutella. Carilah sendiri. Tak, nak dengar abah nyanyi. Abah nak burger? Cik. Ni ada burger bah? Cik. Ya bah. Abah nak Abah tak burger ke order. kopi? Abah tak order. Macam. Kopi bah. Nak macam. Abah tak order. Okey. Marah-marah tu. Aduh. Umi tengoklah. Umi dah ni. Pernah lah. Okey Umi dengan geng. Dengan kakak dia sekali. Kita tidur je ni di bawah ni cari semut. Tidur Aku bising tadi kamu. dah clear dah. Nanti bersih rambut si prop ni. Aduh. Dah macam sama pula depan kepala aku. Asal aku. Sambut dah lah tak shampoo. Berkutu pula tu tepi lah. Tapi Umi cakap abah belum makan lagi. Abah nak burger ke Abah kopi? tak rasa nak makan lagi. Burger ke kopi? Bukan nak burger ke nak kopi. Aku nak kau diam sekejap. Boleh tak? Okey. Abah nak Abang nak ketenangan. garam. Tak Abah nak ketenangan. Abah tak makan garam dah. Abah geram. Tengok korang ni kau tahu tak? Tapi perasaan dia macam kecil je tempat ni wah. Besar ni je. Aku tak tahulah. Kenapa butik ni jadi kecil. Ada tu besar je masuk. Aku tak tahulah yang korang makin gemuk ke apa. Tak penting abah dah siap kita main basketball Sebab tadi aku tengok Ki masuk pintu pun dah tak muat dah. Tersangkut-sangkut kat Komen pintu. bang. Abah tadi panjat tak boleh abah dah gemuk ni. Tak. Panjat tadi pun terpaksa. Tu pun sebab geng tolong tolak belakang.